Assalamualaikum guys. Okay, hari ni aku dengan Umi, kita nak pergi Family Mart. Umi nak beli benda sandwich Sandwich puasa. Umi nak beli sandwich untuk berbuka puasa. So jom kita pergi Family Mart dekat Pekan Kapar yang terdekat. Alright. Beres. Oh ya, yang ni aku pakai GoPro. Dah lama tak pakai. Jom kita ke Pekan Kapar. Jalan teruk bila jalan kat Kapar. Ni nak buat ECRL. Nak buat ECRL jalan berdebu. Ori banyak kat sini. Lalu ada ECRL kat atas. Nampak guys? Laluan jalan Bukit Kapar kan, Jalan Iskandar ke apa kan, nak pergi Pekan Kapar memang teruk gila. Lubang-lubang jalan. Aduh, baik. Masuk kereta dah. Dah masuk kereta? Ada orang rakyat. Dah masuk kereta TV3 lah. Tapi tetap sama juga. Dia kata nak repair agak apa. Korang tengok lori kat depan tu. Tengok dalam lubang-lubang. Okay guys, jom kita pergi Pekan Kapar. Ni jalan belakang. Ke mana ni Mi? Kau ni? Macam straight tu? Oh tu pergi tembus kan? Pergi tembus jalan belakang. Oh ni guys, kereta elektrik Jayco. Oh ni tembus terus lah. Ya. Family Mart. Nanti kita panggil market. Oh ni kuih. Ni kuih. Kuih ni. Ada market. Alright, kita dah sampai ke Family Mart. Hadapan dengan masjid. Masjid apa ni? Jual kat sini. Ada lagi beli ada. Oh mana ada telur tu? Ha. Hey guys, nampak ni kita dah sampai Family Mart sebelah kedai Battery Hub. Kau Cibito ni. So jom kita beli. Ada screenshot foto baru. Family Mart. Ada foto baru. Flavor of the day.
kasih. Okay guys, kita dah beli sandwich. Ni. Okay tu. Sandwich telur. Okay lah guys. So video pendek je. Kita ada kat Pekan Kapar. Nak tengok lah Pekan Kapar. Tu. Kita ada masjid, traffic light semua lah. Pekan Kapar kat depan sana. Alright. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.